Umrah ditutup 18 hari bulan ni, April. Dengar video ni sampai habis dan faham betul-betul. Okey, umrah ditutup ni sebab apa? Sebab perang ke? Sebab isu apa? Okey, dengar. Untuk musim umrah, dia bukan... Okey, kita faham umrah ada sepanjang tahun. Betul. Tapi umrah ni dia ada musim dia. Dia bukan bulan 1, bulan 12. Tidak. Dia kira bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Okey, sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal sebenarnya adalah bulan terakhir untuk umrah. Next lepas Syawal adalah musim haji. Jadi 18 hari bulan untuk siapa yang duduk di Mekah, untuk yang mengerjakan umrah, diberi arahan untuk keluar daripada Mekah. Tak kira apa visa sekalipun. Kalau tidak, nanti kalau ditahan, ditangkap, boleh kena denda. Untuk siapa yang pegang visa umrah, sebenarnya hari ni 2 hari bulan dah tak boleh masuk Mekah dah. Hari ni bukan tak boleh masuk, hari ni 2 hari bulan adalah tarikh akhir untuk yang pegang visa umrah nak masuk. Dan visa umrah dah tutup dah permohonan sejak daripada akhir Ramadan baru ni. Untuk visa turis, pelancong masih lagi boleh masuk, tapi 18 hari bulan dia kena keluar daripada Mekah. Sebab apa? 19 hari bulan dan ke atas, persediaan dan nak buat sambutan untuk jemaah-jemaah haji pula. Kena ingat, setiap tahun undang-undang haji makin ketat dan makin strict. Jadi hati-hati kalau siapa nak overstay, siapa nak masuk tak suka hati dan sebagainya. Dan banyak juga orang sebut, ni 18 hari bulan ni umrah ditutup dan sebagainya. Dia bukan ditutup sebab apa? Dia setiap tahun memang dalam bulan Syawal ni dia tutup untuk nak buat persediaan musim haji. Di tengah-tengah Syawal biasanya. Dan dia tak ada kaitan dengan perang. Macam pula dengan perang. Perang ni sebenarnya ada yang terjejas, ada yang tidak terjejas. Tengok pada penerbangan. Macam saya semalam dengan kawan-kawan sepatutnya terbang pakai Turkmenistan. Tapi Turkmenistan dia batalkan penerbangan sebab dia tak boleh nak cross. Dia duduk negara dia sebelah Iran betul-betul. Jadi tak boleh nak cross, terpaksa batal, kami terpaksa tunda penerbangan kami. Tapi ada penerbangan yang masih berjalan. Saudi Airlines, Malaysia Airlines, Air Asia kalau tak silap masih lagi juga jalan. Dan ada penerbangan yang transit yang melalui kawasan-kawasan yang tak dibenarkan dibatalkan. Jadi harap faham betul-betul. Isu perang terjejas aja. Ya, terjejas. Tapi ada yang masih berjalan seperti biasa. 18 hari bulan ni tarikh tutup apa? Tutup bukan sebab perang. Umrah jalan macam biasa, tapi tutup disebabkan dah masuk musim haji. Jadi harap video ni memberi penjelasan. Jangan lupa like, komen dan share.